Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Dr. Henry. Nama saya Siti Hanis Hazirah binti Alias dan hari ini saya akan membentangkan strategi pengajaran membaca untuk meningkatkan kefahaman dan minat murid terhadap teks bacaan ilmiah melalui subjek pengajaran kemahiran membaca. Yang pertama sekali, saya ingin menerangkan bahawa kemahiran membaca itu adalah penting untuk menguasai bahasa dan menjadi seorang yang cilik huruf. Tapi ramai murid merasa susah apabila membaca teks ilmiah kerana teks ilmiah mempunyai perkataan yang sukar, kosakata tinggi dan bacaan mekanikal tanpa makna. Dan ini mengakibatkan mereka hanya baca tanpa memahami dan menyebabkan juga mereka hilang minat untuk membaca. Sebab itu, sebagai guru, perlu merancang strategi yang sesuai dan menarik supaya murid lebih faham, lebih seronok membaca dan boleh meningkatkan kemahiran berfikir. Apabila strategi yang berpusatkan murid digunakan, mereka bukan sahaja belajar kosakata baharu, tetapi juga lebih yakin dan bermotivasi untuk terus membaca dan belajar. Sebagai guru, kita perlu sedar bahawa pengajaran membaca bukan sekadar menyampaikan teks, tetapi untuk membina kefahaman dan keyakinan murid. Bahagian seterusnya saya akan menerangkan strategi pengajaran. Strategi pengajaran yang pertama adalah memahami kosakata baharu melalui teks ilmiah. Dalam pembacaan teks ilmiah ini, murid sering berdepan dengan perkataan yang sukar dan perkataan yang jarang digunakan dalam kehidupan harian. Ini menjadi cabaran utama dalam memahami isi teks. Sebab itu, guru perlu bantu murid mengenal pasti perkataan yang mencabar dan membimbing murid untuk memahami maksud dengan jelas. Salah satu cara yang dapat digunakan ialah meminta murid meneka maksud perkataan berdasarkan petunjuk semantik dan struktur ayat dalam teks. Melalui aktiviti ini, saya yakin dapat membantu murid untuk mengingat, mengenal pasti, dan memahami kosakata baharu dengan lebih berkesan. Tambahan pula, ini juga dapat meningkatkan kefahaman mereka terhadap teks ilmiah. Untuk strategi kedua yang saya pilih dalam pengajaran membaca ialah membimbing murid berfikir secara kritis melalui pembacaan. Membaca secara aktif ini bermaksud murid bukan hanya menyebut perkataan, tetapi mereka juga cuba untuk memahami, mentafsir dan menilai. Untuk membantu murid, saya perlu membimbing mereka secara berperingkat. Contohnya, murid boleh mula dengan membina soalan sebelum membaca, kemudian merumuskan isi penting dan menyemak kefahaman selepas membaca. Saya juga boleh mengajukan soalan aras tinggi seperti membuat inference, analisis, dan penilaian supaya murid boleh berfikir lebih mendalam. Selain itu, pemilihan teks yang sesuai dan dekat dengan kehidupan seharian murid akan memudahkan mereka mengaitkan isi bacaan dengan pengalaman sendiri. Dan ini bukan hanya menjadikan pembacaan lebih bermakna, tetapi juga menarik. Dan melalui strategi ini, saya yakin murid bukan sahaja lebih faham teks, tetapi juga lebih terbuka dan berfikir kritis dalam kehidupan seharian mereka. Strategi yang ketiga ialah mewujudkan pengalaman membaca lebih menyeronokkan. Dalam usaha ini, guru perlu merancang kaedah pengajaran yang kreatif dan menarik, iaitu menggunakan bacaan berpandu seperti intonasi suara, ekspresi wajah, bahan visual seperti gambar dan video untuk menghidupkan teks tersebut. Aktiviti membaca ini juga perlu dijadikan seperti permainan, iaitu dengan menggunakan pemberian ganjaran mata, hadiah kecil dan lencana pencapaian. Untuk meningkatkan semangat murid. Selain itu, menggunakan strategi bacaan berirama seperti
bacaan puisi, sajak, dan dialog beremosi. Ini jelas dapat membantu murid memperbaiki sebutan dan penghayatan. Yang penting, semua aktiviti ini adalah boleh untuk disesuaikan mengikut tahap kemampuan murid supaya mereka dapat belajar dan terlibat secara aktif dan menikmati proses pembacaan. Seterusnya, saya akan menerangkan kaedah pelaksanaan. Aktiviti pelaksanaan yang pertama ialah pelaksanaan aktiviti pengukuhan kosakata secara kreatif. Dalam usaha mengukuhkan penguasaan kosakata baharu ini, saya perlu membimbing murid untuk mengenal pasti perkataan yang mereka sukar untuk fahami semasa membaca dan menggunakan penjelasan mendalam dan penggunaan alat bantu seperti peta minda. Kerana peta minda ini dapat membantu murid memahami makna, sinonim, antonim, dan contoh ayat dengan lebih jelas. Aktiviti ini juga dapat dijalankan secara individu ataupun berkumpulan untuk menggalakkan penglibatan aktif murid di dalam kelas. Seterusnya, saya akan melaksanakan aktiviti pengukuhan, iaitu seperti kuis, padanan perkataan, dan juga silang kata, iaitu menggunakan aplikasi digital seperti Quizizz dan Kahoot. Murid juga akan digalakkan untuk membuat penulisan ringkas yang menggunakan kosakata baharu, supaya mereka dapat mengaplikasikan perkataan secara tepat. Dan ini juga dapat meluaskan penguasaan bahasa mereka. Dan saya yakin melalui kaedah ini, murid bukan sahaja memperkukuh kosakata, tetapi ini akan meningkatkan kefahaman mereka terhadap teks ilmiah dengan lebih berkesan dan menyeronokkan. Seterusnya ialah pelaksanaan kaedah bagi strategi membaca aktif dan berfikir kritis. Kaedah pelaksanaan membaca aktif dan berfikir kritis ini dijalankan secara berfasa, iaitu sebelum, semasa, dan selepas membaca. Sebelum membaca, saya akan bantu murid untuk mengaktifkan pengetahuan yang mereka ada, iaitu membuat ramalan menggunakan carta KWL. Semasa membaca pula, saya akan menggunakan kaedah SQ3R. Dan aktiviti ini digunakan seperti think, pair, and share untuk menggalakkan mereka berfikir dan berbincang antara satu sama lain. Selepas membaca, murid pula perlu membuat rumusan dan pembentangan. Dan manakala guru pula memberi maklum balas untuk mengukuhkan kefahaman mereka. Pelaksanaan ini mestilah disokong dengan teks yang sesuai dan bahan bantu visual, dan pendekatan ini mestilah mengikut tahap penguasaan murid. Yang ketiga ialah kaedah pelaksanaan aktiviti membaca yang menyeronokkan. Untuk menjadikan pengalaman membaca lebih menyeronokkan, guru perlu merancang pelaksanaan yang sesuai dengan tahap dan keperluan murid. Antara kaedah yang dapat saya gunakan ialah memilih teks yang mengandungi unsur ekspresi, iaitu puisi ataupun pantun dan dialog. Sebagai guru, saya perlu membimbing bacaan berpandu dengan intonasi dan ekspresi, serta menggunakan bahan visual seperti gambar ataupun video. Dalam kelas juga, murid dapat digalakkan untuk membaca secara berpasangan ataupun berkumpulan dan mencipta gaya bacaan mereka sendiri. Ini dapat meningkatkan keyakinan dan penghayatan mereka terhadap teks tersebut. Tambahan pula, saya dapat menggunakan aktiviti ini secara gamifikasi
seperti pemberian mata ganjaran ataupun anugerah kepada pelajar yang menunjukkan penghayatan terbaik dalam pembacaan. Teknik bacaan berirama juga dapat digunakan dengan muzik latar yang sesuai. Ini untuk menjadikan pembacaan lebih menarik dan membantu murid untuk memperbaiki sebutan dan juga intonasi. Secara keseluruhannya, strategi ini dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan dan boleh membina keyakinan murid dalam membaca. Secara kesimpulannya, pengajaran membaca yang berkesan ini memerlukan strategi yang kreatif dan teratur. Kerana strategi seperti ini boleh membantu murid menguasai kemahiran membaca dengan lebih berkesan dan juga menyeronokkan. Pendekatan kosakata dan teknik berirama pula jelas terbukti dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman murid terhadap teks yang dibaca. Apabila murid lebih faham dan lebih berminat, mereka lebih yakin untuk terus membaca dan meneroka ilmu. Sebab itu, aktiviti membaca juga sangat memainkan peranan yang besar dalam membina pemikiran kritis dan jati diri murid. Ia bukan sahaja proses untuk mengenal huruf, tetapi ia juga satu usaha untuk membentuk insan yang mampu berfikir dan mampu berkomunikasi. Oleh itu, sebagai guru adalah penting untuk sentiasa inovatif dan responsif terhadap keperluan murid. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.